Saya tak faham sekarang ni. Oh, Saya tak faham. Okay. Sekarang kenapa banyak kes-kes berlaku, rumah dah siap pahat berbunyi. Kan dah buat keputusan. Aku biasa dengar rumah bersiap pahat berbunyi dekat dalam melodi. Lepas anugerah-anugerah award-award kan. Rumah siap pahat berbunyi, kata Michelle. Pahat berbunyi. Kenapa? Kan dah buat keputusan. And even kau sedar tak keadaan tu? Mana kau letak kau punya semangat kesukanan tu? Semangat persahabatan. Serta kawan. Kau dah cakap kau dah ada satu kawan kau ni tiba-tiba sebagai kawan baik kau. Dan kau dah pun membuat keputusan dengan mendowngradekan kawan baik kau untuk pergi kepada kepada kawan baik kau tu. Untuk apa jua reason lah. Just because kau diberi ultimatum. Dah kau buat keputusan. Lepas tu macam menyesal. Lepas tu macam tanya, rindu. kepala otak kau nak tertanya-tanya. Nak tertanya-tanya apa dia lagi. Dah buat keputusan kan? Personal betul ni. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. Ambil picit ibu lagi aku. Picit.